أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Malam ni kita mula tahun baru, mula nak sambung pelajaran kita alif bata fardu ain. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Tuhanku, tambahlah bagiku akan ilmu dan berilah rezeki faham. Amin. Budak main kalah. Boys. Ibu dah budak main. Anak mesti. Dah. Hak mana kalah? Oh, bakda. Ngaku di budak apa je ni. Malam ni nak ceramah dulu dah. Ceramah dulu, baca dak lagi. Nak bayar dulu. Bayar bagi kita faham. Kalau kita ngaji ni duk mana dalam ibadat kita, duk mana dalam hukum. Kita kena ngaji ko, tak kena ngaji ko, tak apa ko, kau ngaji gitu-gitu ko. Jelas lu situ. Nak bayar lu. Bayar ni makna menjelaskan. Ya tak? Sarah ceramah itu lakon. Kalau kita ngaji ni, sebenarnya kalau turut pengajaran, ngaji dia ngaji salah satu daripada suruh Nabi dan Tuhan bersuruh. Tuhan kata betul-betul lah. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tuhan tanya no, kata olehmu, adakah sama orang tahu dengan orang tak tahu? Tanya bukan nak suruh jawab. Tanya bukan nak suruh jawab. Bukan Tuhan tak tahu, Tuhan tahu dah. Cuma tanya nak wimu ada banding ni. Mu tahu tak apa? Kata olehmu, adakah sama orang tahu dengan orang tak tahu? Tu situ dah kelebihan tu. Kata tahu saja tu lebih dah pada orang tak tahu. Belum lagi kita nak amal, belum lagi kita nak buat, belum lagi kita nak bakar. Tahu saja dengan tak tahu tu banding situ lebih orang tahu dah. Nabi kata hadis pun banyaklah kelebihan orang tahu. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Jadilah dirimu orang alim, maknanya orang tahu. Atau menjadilah dirimu orang nak tahu. Cari ilmu nak tahu, cari situ, cari sini nak tahu. Ataupun boleh juga menjadilah dirimu orang dengar saja. Ada nak wasa tahu baru goyak kita masuk dengar. Wala takunir rabi', janganlah kamu jadi orang yang keempat. Mana tu? Bukan orang alim, bukan orang nak tahu dan bukan orang dengar. Orang duk mana? Saja. Ada ikut agama lain daripada tiga ni. Yang keempat lah. Lain daripada tiga ni yang keempat. Mana tu nak kita nak jadi orang kelebihan, orang yang tidak bernasa, tiga ni. Kalau jadi orang keempat, lain daripada tiga ni, tak ada sobut di kita. Wala takunir rabi', janganlah kamu jadi orang yang keempat. Maknanya lain daripada tiga ni. Fatahlik, maka bernasa kamu. Tu Nabi kata. Maka bernasa. Jadi orang alim pun tak. Jadi orang ngaji pun tak. Jadi orang dengar tak juga. Pas nak jadi orang gapo lagi dalam bab ilmu. Ada lah, habislah. Yang keempat lah. Yang keempat mana dak lah kau. Daripada tiga, dak daripada tiga tu. Ikutlah buat gapo pun. Tu orang bernasa Nabi kata. Tu nah. Kelebihan dia tu kelebihan dia. Lebih cerak lah kata ngaji ni. Tak kira lah. Kalau kita tanya mudah-mudah. Ikutlah ilmu gapo di segi ilmu. Belum tentu kata ilmu gapo tu. Kalau kita orang nak curi dah. Orang yang pandai ngaji hab curi dengan orang tak pandai hab curi. Lebih biar dua orang tu. Tu lebih orang pandai dah tu. Walaupun jahat pun dah. Orang ni jahat pandai belako, curi pandai,
nyamu muhre pandai demo tu tak pandai ke habuk. Tapi nak dari segi dibandingnya dari segi nak curi dia lebih dia lah. Mana dia tahu. Tapi lebih hak dia tu lebih lek dia tak molek lah. Sebab ngaji hab curi dan ngaji hak ilmu nak curi pandai lah dia tu. Tapi jadi jahat. Tu tak say kita. Tu saya tak tutup tu. Tu tutup suruh kita wi pandai lek molek. Ikut ilmu gapo. Ilmu gapo. Salah satunya kalau kita bagi ilmu agama dengan ilmu dunia. Dua-dua tu Nabi kata juga siapa nak kepada agama, nak kepada dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan siapa-siapa nak kepada akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan siapa-siapa nak pada keduanya, dunia pun nak, akhirat pun nak, maka hendaklah ia berilmu juga. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kita tak si akhirat nak dunia, nak kerja kara. Molek ngaji juga. Dunia kerja kita tu. Kita nak akhirat, nak buat amal ibadat wis penuh dengan Tuhan ke apa akhirat, nak pergi akhirat adat Tuhan. Maka kena ngaji juga, kena ada ilmu juga. Dan lebih-lebih lagi kita nak duanya, nak dunia pun nak, akhirat pun nak, maka kita kena ngaji juga. Itu kelebihan dia. Lepas tu kalau kita ngaji ni di sejid, di balasah, di mana sebut kata ngaji hak agama, tak nak kecek dah. Masuk dari bab akhirat lah. Kalau kita niat nak dunia pun boleh. Aku nak ambil ilmu ayah mak ngajar, aku nak ngaji, aku nak cari buat nego. Boleh belana ke dia ambil buat nego tu. Buka ngajar Quran, kutip haji apa sebulan, tutor, ngaji bisik. Malaysia panggil tuition. Maksudnya kita panggil tutor, rian bisik, ngaji Quran bisik. Ngaji bisik Quran. Kutip 300 boleh. Dunia. Kalau kita nak dunia. Kalau kita nak akhirat pun benda tu lah je. Dah kita ngaji tak ada sebut nak dunia lah. Ada ketua belaka dah ni. Ada nak cari makan sahabat. Dia mak biasa dengar dulu ketua. Tua lah. Kerja. Dia ngaji ya niat ke nah. Ngaji nak wi pandai ni. Kata nak wi boleh. Dia tua tu nak wi boleh makan si kabu pagi-pagi tak apa dah ya dah. Ngajar Quran budak-budak boleh buat beli si kabu tak apa dah. Dia niat gitu, dia sebut gitu. Tapi tak ada pandai, dia mati dulu. Niat dunia, ya di dunia. Quran kita ngaji ni. Kita ngaji Quran ni duk mana dalam akhirat kita. Ilmu semua kita ngaji, hak akhirat 3. Amalan kita ngaji, kita nak amal 3. 3 jenis ilmu. 3 jenis ilmu. Tapi ada 3 jenis tu bagi pula 2. Tu perkara-perkara hidup kita ni. Hak suruh, hak lari. Ceramah luar ni dah. Hak suruh, hak lari. Hak suruh ni hak mana hak suruh? Benda-benda baik semua. Lepas tu hak lari hak mana? Benda-benda jahat semua. Benda suruh ada 2. Suruh hak wajib fardu'in. Tekan masing-masing. Lepas tu hak wajib bagi 2, fardu'in, fardu kifayah. Tekan masing-masing, lepas tu fardu kifayah. Tekan dalam amal-amal, tekan sore tak apa dah. Buat sore tak apa dah, tu fardu kifayah. Kalau fardu ain, masing-masing hakmu, hak aku. Mu kena buat, aku kena buat masing-masing. Tiap-tiap orang kena buat. Tu fardu ain. Lepas tu fardu kifayah. Tu wajib 2 lah tu. Tak buat dosa 2 tu. Lepas tu so lagi hak Tuhan suruh, iaitu sunat. Sunat Tuhan suruh, sunat. Sunat ain, sunat kifayah. Ada juga. Supaya B tu sunat kifayah. Sunat kifayah. B komat. Maya tu fardu kifayah. Fardu ain maya kita, maya mu'ah tu fardu kifayah. Maya kita sore-sore tu fardu ain. Maya sunat masing-masing tu sunat ain. Tak payah kira dah. Kalau tutup ramai-ramai orang lain tak kena buat, tutup sore dalam ramai-ramai orang lain tak kena buat, tu hak kifayah dia panggil. Kalau tiap-tiap orang kena buat, tu tutup tutup ain. Diri sosok orang. Payah ada hak wajib, ada hak sunat. Kita hukum dulu, payah kita nak tak ngaji kita. Hak tu hak suruh. Hak tu lari pula. Hak tu lari pula 2 bahasa juga. Satu, lari haram. Yang 2, lari lari makruh. Lari tak
tekan. Lari tekan, lari haram tak boleh buat asal-asal. Kalau buat berdosa, kena marah di Tuhan serta Tuhan akan neraka. Tu dia panggil lari haram. Lari makruh. Lari juga lari tak sungguh. Jangan tapi buat. Kok mung buat tak boleh pahala gitu. Buat Tuhan tak marah. Tu dia panggil makruh. Lari. Lepas tu sebut kata ngaji kita ni. Duk mana ngaji kita ni? Suruh kau lari. Suruh kau lari kau ngaji ni. Tak tahu lagi. Allah, tak tahu lagi. Suruh kau lari. Lari no. Ngaji kita ni, ngaji. Belalah tak ngaji sini pun ngaji mana-mana pun asalkan ngaji dah. Nak ngaji rumah siapa pun, rumah takji tu ke, rumah ustaz tu ke, masjid tu ke, rumah baba tu ke, panggil baba main ngajar, panggil ustaz main ngajar, asalkan ngaji. Tak kira ngaji siapa, okey nanti ngaji dengan Ahmad. Kita wasa untuk tepi mau kita ada dah pandang kita ngaji dengan dia, tak guna duk mari sini jauh oi. Tak apalah asalkan ngaji. Mana ngaji tu kita ngaji tu wajib ke sunat? Suruh ke lari? Suruh dah. Suruh juga ada, tak ada lari ngaji, tak ada lari. Kita duk ngaji semua lah ni. Mereka duk ngaji hacuri lah. Aku nak pergi ngaji, nak belajar hacuri. Mu pandai hacuri, aku nak ngaji ngamu atik hacuri nak umuh orang ke mana. Tu haram lah. Ngaji ilmu juga tapi ilmu haram. Aku nak belajar nak ngaji awak kena orang sahih kena baca tu, kena ambil gotu buat begitu, buat begini sahih. Sahih haram. Ilmu juga tapi haram. Tak boleh. Kalau kita ni ilmu ngaji agama, ngaji Quran. Ngaji Quran sebut kata ngaji tu suruh dah. Tak ada lari sabut suruh sunat ke suruh wajib. Kita ngaji Quran ni suruh sunat ke suruh wajib. Boyak sikit. Suruh dah, suruh. Suruh. So lari lah ngaji Quran suruh. Lari tak kena ngaji Quran. Suruh sunat ke suruh wajib ni? Cik, banyak. Suruh wajib ke suruh sunat? Ngaji Quran. Cik. Nak dengar apa? Nak dengar apa hari lama yang mana dah. Suruh. Tak ngaji lah ni. Minggu baru ni tak ngaji. Suruh wajib ke suruh sunat? Ngaji Quran ni. Suruh wajib berdosa kau tak ngaji belakang tu. Siap. Kena molek marah demo. Ramai lagi tak hari ni. Dosa habis di kampung kau tak hari tu. Kira molek. Ngaji Quran wajib ke sunat? Gono. Ngaji Quran sunat ke wajib? Sunat ke wajib? Wajib dosa kau tak ngaji tu. Ya ngaji dah ngaji lain. Tak apa. Kau tak ngaji langsung dosa habis. Gono tu. Wajib ke sunat ngaji Quran ni? Oyak molek lagi kira oyak demo atau wajib oi. Aku dengar Ayah Ahmad ceramah atau wajib ngaji Quran. Mung ni ngaji belak-belak lah. Asyik. Wajib ke sunat? Wajib mana? Wajib kok mana? Wajib lagu mana? Sunat. Biar atau wajib akit angin. Biar atau sunat akit angin. Pak biar hak dak akik tu nak kata kan no. Wajib kan sunat dah? Wajib sunat tak? Hak dak akik tu? Suji. Campur dua-dua. Duk laka tak biga. Dak akik angin tak biga. Sunat duk mana? Wajib duk. Hak kata sunat tu malah ngaji. Hoyak tu wajib nak rajin ngaji ya. Tipu kau no. Kalau kita duk pergi kata sunat, lagu mana ni? Hak pergi kata sunat ni kita tak ngaji tak apa dak kan? Sunat ni baca amalan dia kita ngaji ni untuk amal dah. Ngaji tu Nabi suruh. Belah. Suruh pun ada hak wajib ada sunat. Ngaji ni ngaji ada hak wajib ada sunat. Tapi suruh kita ngaji ni ngaji kita nak buat gapo. Tu tengok situ.
Kita ngaji nak buat gapo, benda gapo sunat jadi sunat, benda gapo wajib jadi wajib. Gitu mudah. Tak kena kira banyak. Padahal nak buat benda sunat pun wajib juga. Kita nak mayat sunat wajib tak ambil mayat? Kau sunat ambil mayat? Kau mana tu? Malah minggu apa tanya apa tak sejak. Apa nak mayat sunat ambil mayat wajib ke sunat? Mayat sunat apa? Apa nak mayat ambil mayat tu wajib ke sunat? Mayat sunat yo. Wajib juga. Kalau gitu ngaji Quran wajib. Bapa ngaji wajib Quran. Mudah gini lah, kita tak usah kira mayat lah, mayat yang fisik. Makna tak kena cuci sungguh. Orang nak mayat sunat pun kena cuci. Kena ambil air semaya juga, wajib juga kena ambil air semaya dah. Kita ambil Quran lah, Quran luar daripada semaya. Kita nak baca Quran sunat dah. Sunat. Kau wajib baca Quran. Kita ngaji ni nak makan mana ni? Kau ngaji buah hampa orang ngaji amai tengah ngaji tek. Aku ayah mak lengoh duk ngajar seorang kita main ngaji tek gitu. Dah. Kita nak baca Quran sunat. Tapi syarat orang nak baca Quran kena wajib kena baca kena. Sepo sakning lah habis kurang lah. Maya sunat. Nak maya kena cuci. Taharah kena tak ada junub kena tak ada kena ambil asmaya. Tak? Maya sunat ya. Kalau kita nak baca Quran sunat tapi tak leh kita nak baca kursi-kursi gitu. Kau tahu baca Quran kau bunyi sebab Fatihah ni. Baca Quran dah tu dah. Dah kita niat atau baca Quran ke tu? Baca Fatihah Quran lah. Kau baca surah kau. Baca kursi gitu dosa. Hak tu benda wajib dalam benda sunat. Benda wajib hak nak buat benda sunat. Hak tu kita duk tengok surat Quran sebuah ni. Pas kalau kita kata sunat bagi aku tak saya baca ni Quran ngaji buat gapo. Tak apa boleh dek kita. Tengok. Ada nak ngaji. Ya mak kita tak saya ngaji, tak saya baca ni Quran. Saya baca langsung tak saya baca, tak saya pandai. Tak saya di pahala baca Quran tu. Faham kita kena ngaji juga kan? Ada. Tak kena ngaji. Tak kita tak saya mayat di sunat, kita kena ambil mayat juga kan? Tak wajib ambil mayat. Tapi hak semaya ya ada dua. Ya ada mayat wajib, ya ada hak mayat sunat. Kita baca Quran ada apa? Ceramah lah ni. Ceramah cekor. Cekor lah ceramah lah boleh. Gitu. Kita baca Quran ada hak sunat saja. Kau ada juga hak wajib. Gone. Maya ada sunat ada wajib dah. Baca Quran ada hak sunat, ada hak wajib. Kalau kita duk gambar surat Quran sebuah duk lemari duk kita nak baca hak tu je. Tu sunat. Kita lupa satu lagi hak wajib. Duk mana hak wajib tu? Hak wajib tu duk dalam semaya. Mula-mula kita Allahu Akbar. Hak tu bukan Quran. Tu takbir. Dah. Nama dia takbir. Huruf dia dengan Quran serupa tak? Kau huruf lain-lain. Alali kabung. Ambil dulu tebik tahun tu. Mana tebik alali kabung? Salah curi 500. Ya bandar lah tu. Wanako lepak. Apa dah tu? Kita takbir ya panggil lafaz lagu tu panggil takbir. Lafaz lagu ni panggil Fatihah. Lafaz lagu ni panggil surah Ikhlas.
Lafal lagu ni orang panggil hauqalah, lafal lagu ni orang panggil basmalah, lafal lagu ni ta'awuz, lafal surah ni panggil muawwizatain. Macam-macam nama dia. Tapi benda kita duk panggil tu bahasa Arab Quran. Kalau kita baca takbir dak jadi sepuh asal ataupun berubah makna. Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar. Ya ditakbir tak tu? Ya tak jadi takbir. Ya tak jadi takbir. Syarat orang panggil rukun pertama ataupun yang kedua, rukun qauli pertama kita nak semaya, nak jadi semaya, rukun qauli pertama kena takbir. Bunyi mana? Allahu Akbar tu takbir. Kalau kita takbir bunyi Allahu Akbar, jadi tak takbir? Tu bukan takbir. Tu tanya. Takbir ni sepuluh takbir. Takbir hormat, takbir tu takbir. Allah Maha Besar. Lepas tu kita kata Allahu Akbar. Kita tanya, sungguhkah Allah Maha Besar? Ya tak ya ditakbir lah gitu. Ya ditanya. Sebab apa tu? Sebab huruf hak kita baca dalam Quran, huruf hak kita belajar bahasa Arab, hak kita kata mengaji Quran, kena ngaji Quran ni tak kena. Wajib ke sunat duk situ. Kena betul suara baca dalam mayat, wajib ke sunat. Tak boleh lah nak kata sunat. Bahkan jadi rukun hak wajib. Bahkan kalau kita takbir tak kena hak sunat. Sepatu juga tak jadi juga. Guna mayat sunat ni. Kita baca ayat kursi tak ada Fatihah dak. Salah curi warima lohing misalnya. Onako lebat. Misalnya. Tak boleh juga. Jadi semaya kita tu haram main-main. Supaya maya sunat, maya wajib, supaya kita wajib kena ngaji. Gono memang. Gapo sat ni nak kata? Nak kata tadi tu. Lupa dah. Jadi Betul. bak Panjang tu. Panjang tu. Panjang ni dia kata memang dia dah kebedah lah tu. Allah tu. Ya gini pun takbir. Ya gini pun Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Fatihah juga tak bunyi ni dah. Tak gitu kau bunyi kan dah. Kau bunyi alhamdulillahirrahmanirrahim. Fatihah. Supaya dua orang bisu ke telah tu. Allah. Orang molek macam tak kena, payah makna berubah. dia tak podah dia tu. Dengar dia tak podah. Sebab apa kita kata tak apa dah? Ayo. Dia kata tak apa sebab gapo ataupun kita kata. Kalau kita kata tak apa juga tu yang baca Fatihah dah tu. Ataupun yang baca takbir dah tu. Allah Akbar kena dah takbir tu kena. Kita kata sebab apa kita kata kena? Sebab tak reti, sebab tak ngaji, sebab tak dengar. Tak reti, tak ngaji, tak dengar. Tiga Nabi kata ya. Satu Nabi reti, yang dua kena ngaji, tiga kena dengar. Tak reti, tak ngaji, tak dengar. Yang keempat nasa. Tak tahu kata Dia pakai dah maya dia tu. Takut mana? nasa. Nabi kata nasa sebab tak ngaji. Lain pada ngaji dah kita nak buat taklih weh. Kecek pun jadi gitu. Memang nak gimana? Kecek tu pun. Kecek pun jadi gitu. Allahu Akbar. Jenis bahasa ke kecek panjang, suara panjang beri gitu. Tak apa. Tu ajak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kena tak jadi. How jadi ke ni? WhatsApp kena dah ni. Nak buat taklih. Berkelik rumah jalan nak makan nasi. Kecek panjang lagi. Ni pun ada dengar ni pada alat kata. Baik mana pula dah. Makmum dia belakang ni. Amin. Sampai tu Nabi kata satu orang reti, yang dua orang ngaji, yang tiga orang dengar. Yang empat ada benasa, orang benasa yang keempat. Tak kira hak agama benasa, hak dunia benasa. Agama lebih lagi kita nak
Tengoklah suka terah ataupun gebai beli lembu dah. Padahal dah beli biasa, dah beli air batu, dah beli apa nak beli lembu. Aku beli lembu ni satu giyai dalam 7 orang. Payah bunyi. Padahal beli biasa ya. Makna buat agama ni kita sungguh. Betul dengan hati kita nak, kita rasa takut, kita sungguh. Buat kena hak kita malah. Tak apa tu hebat. Yalah tak? Malaysia tu ulat lagi halu kita orang ulat juga tu kita tak Ulat. kita ulat ketik ni. Ulat tak getik dah. Kedah ulat. Malaysia tu ulat ketik tu. Ulat king cobra. Ulat apa? Ulat king cobra. Ulat king cobra. Ulat tak getik dah. Ulat ketik. Tapi ulat. Tak tu. Buat kena kita rasa takut, rasa tu modal ni 3,000 4,000 sekian dah mau gebai aku jadi free. Saja aku beli. Satu gaya dalam 7 yang syarikat 7 harga banyak terima. Ada dah beli batu mak khusus tak ada kata apa Beli batu mak ada kata apa ni. Lah lagi. Jadi benda kita tak rasa rugi, kita tak kacau. Nah. Allah buat kena dah. Terus ngajarlah tepi tangga ya mak kita. Sejak tepi ya misalnya. Tak dengar nak bakar Allahu Akbar situ. Puasa kana? Puasa puas hati. Tu nasol. Gerti tak? Tak. Gerti ngajar ke? Ngaji tak? Tak. Lepas tu dengar tak? Tak juga. Tak habis. Nasol lah. Tapi kita tak nampak menasar ni. Tapi dalam beli lembu giyai dewasa tak sah ni, nampak menasar kita tunggu modal 3,000 4,000 tu kan. Nampak kira agak akhirat ni. Ataupun nak pergi Mekah buat haji habis kata-kata ribu. Belajar agak dah. Mana tahu bagi kita nampak kena turun modal. Apa kita nampak menasarnya? Hak turun modal duit stok kau. Buat molek. Tapi dewasa tak turun modal, dengar tak dengar bersama ya, dewasa tak turun modal apa biasa ramai. Tak ada nampak hasil leh. Kok ngaji belaka tu sejik aja mak, tak ada bunyi sorebok boleh je tebah. Tak ada bunyi bel sorebok lagi tu. Jadi tak email bah. Naik dewak-dewak, tak ada tak email. Apa tak nampak jaya Tak nampak jaya Bagi tak wasenok lah. Tak wasenok lah. Kalau ada orang nak upah misalnya, tak email nak upah, biar dia tak email kek-kek nak upah 3,000 sebulan. Dia lain sikit. Dia naik sikit. Rasa rajin ya. Aku nak tak email. Email ada kerja dah ni. Belajar Fatihah. Lepas sok tak email sok lepas Fatihah boleh hadir. Hadir tak email hati. Macam tebah boleh 200 kok kali. Aku nak baca. Tak apa tengah jail boleh 200 kok. Sok belajar macam tebah. Dia nampak benda. Lek rugi tak nampak. Kalau kita ngaji Quran ni, rugi pun tak nampak. Labah silap pun tak nampak. Kalau gebai nampak rugi 3,000 tu bayar tu. Molek ni. Gaya tahun ni apa ayah nak taruh duit ni. Boleh ni 4,000 ni kena molek. Jual beli molek, niat molek belaka. Sebab apa? Kita rugi tu duit. Nak buat molek boleh jaya. Nampak habis duit. Tapi dengan ngaji Quran tak habis duit. Dan tak boleh benda. Tak boleh benda. Tak boleh benda buat kelik. Cik boleh bibi buat kelik dah. Boleh sakan kat ngaji Quran sekali ni. Dia mak ngajar pabong tahun baru. Nah, yo aku. Yo wak jeluk, yo wak gago, yo wak payung, menyuk saka. Kau tiga nak kelik ngaji tu, tel tu ni. Tu baik nama biar. Jeput bagi. Nama biar jeput bagi. Okey satu ke, lebih kurang jawab 25 kali. Tak apa dah lah. Rajin sikit ngaji. Boleh benda. Kita kalau Tuhan royak, kalau Nabi royak betul-betul nampak, kita nampak. Ia dak royak secara tak nampak. Nama royak Nabi royak secara tak nampak. Cara kita apa yakin. Kalau atau dak ngaji Quran, bang kena barang. Kena lita ke boh ke balik mutu ke. Biar tak ngaji sekali balik mutu sekali. Sepak batu sekali darah minggu dia apa tak ngaji. Cabut kuku-kuku. Sebab apa? Sebab tak ngaji. Minggu tak ngaji penuh.
Tu yang panggil benda rugi kita nampak. Benda apa? Benda balasai Tuhan. Ataupun piak pergi ngaji. Boleh buat kelik. Menyuk sekali sore ke. Tu nampak benda boleh. Nampak benda rugi. Tapi kita tak nampak benda tu. Akhirat tak nampak. Bagi ada orang yang muju nak erik kita. Tak usah ngaji lah. Kena dah membaca tu. Ada duk bisik lelingo kita. Duk bisik dah hati kita belah lek kiri. Nama dia wiswas. Nama dia wiswas. Apa dia? Setan. Kalau wasa lek molek, wasa fikir ngaji sepatut aku ni kena ngaji. Lama dak ngaji, tua lah aku ni. Buat amal ibadat lama kena kena dak. Wasa nak ngaji. Tu malaikat hak nama mulhim. Duk gerak dalam hati kita. Patah akal kita fikir. Tu. Nafsu kita nak ikut syaitan, pakat kali dengan syaitan wiswas. Otak kita, fikiran kita, kalau kita fikir molek ni, dia nak ikut malaikat. Malaikat mulhim. Tu mujud ajak kita ngaji rajin. Boleh? Faham? Lepas tu hukum saat ni, ngaji saat ni. Kalau kita baca, takbir tak kena. Yang kedua, Fatihah tak kena. Maya kita tak jadi. Hak tak jadi tu kita tak nampak kata rugi. Kalau tiap-tiap kali maya kena turun modal 100 kok kena maya. Kena turun modal. Kita buat molek. 10 lembu ni gebel. 4,000, 3,000 kena buat molek. Apa kita habis dah 4,000, 5,000 ni. Maya habis dah 100 kok sepiah, 1 kok sepiah. Kena buat molek, klik modal boleh. Tapi kita tak rugi apa. Pergi maya tak habis apa. Dan tak leh apa nampak. Puasa pun tak leh apa. Habis tu yang dipikir kita dalam hang ngaji tak apa sungguh. Tak apa sungguh. Cuba kita kira tengok. Kalau kita ngaji maya ni tak lepa dah. Berapa tahun dah kita duduk maya. Tapi dia rasa gitu-gitu dah. Rasa gitu-gitu dah. Maya tak maya rasa sama dah. Padahal dosa. Kita tak maya berdosa. Kita maya tak jadi pun berdosa supaya tak maya juga. Tu bimbang situ. Bagi orang rajin maya ya nak maya molek. Bagi orang malas maya gitu-gitu ya. Maya tik dak tik. Maya lepas-lepas gitu. Subuh pun kau jaga maya, kau dak jaga dak maya. Tu sebab apa kita tak nampak benda balasan. Benda ni benda yakin. Benda kita kena yakin, kena ingat Tuhan sungguh. Kena dengar hadis Nabi duk royak. Orang tinggal semaya masuk neraka satu hukum. Orang tinggal semaya masuk neraka satu hukum. Orang buat lengah-lengah semaya sampai habis waktu nak maya lain pula baru dia maya. Nak habis lain baru dia maya, nak habis lain baru maya. Masuk neraka satu hukum. Satu hukum ni lama no 80 tahun. Masuk neraka. Kena duk baca benda lagu ni kita dengar sokmo. Sabit orang dakwah je rajin maya dia dengar sokmo. Kita minggu kali tak dengar. Dengar tete pasal ada pahiso ke. Ada orang duk baca molek. Dengar sokmo. Lepas tu baru kita maya dah. Akal kita fikir, aku semaya ni lepas lagi ni. Hukum Tuhan tutup. Go tu aku tahu kedok, go ni aku tahu kedok, rukun syarat, berapa syarat baca aku kena dak gi. Tu hak zahir. Hak dalam pula aku kosong dak dengan Tuhan. Makna aku tidak kudu baca gapo Rabbana atina gapo tahu. Ayo gi kot ke hati pula. Nak boleh pahala banyak. Syarat nak boleh pahala kena hati-hati. Aku maya aku ingat kau gapo. Ingat suara kereta gudang lalu kau tengok motor kau, ingat kau tu, ingat lembu kau, ingat kambing kau, ingat kau gapo. Tu pahala aku ke. Pahala tak boleh. Ya sah lepas wajib tapi pahala tak ada. Nak ingat makna pula. Nak rajin baca makna tu yang mak tulis dah tu. Tapi yang lain tak baca lah ni ceramah. Kena rajin tengok makna, ingat makna. Biar kita baca Allahu Akbar kita ingatlah Allah Maha Besar. Takbir tu kita ingat niat semaya dah. Ingat ke niat dia. Tapi baru kita baca wajah tu. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Kita ingat makna ya supaya kita kecek dengan Tuhan. Lepas tu boleh pahala tu. Wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadap oleh muka aku pada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita ingat baru kita baca tu ingat kita wasa makna tu. Baru kita kecek ni baru kita kecek rumah hari ni aku nak makan nasi sup. Kita ingat itu. Kita faham guna. Kita nak kasih. Kata. Apa?
mari tu. Mari kata pina. Mari kata pina tu sebab sebab apa? Sebab kita tak faham kita baca. Dan kita faham kita baca ya payah nak pergi. Ya payah nak pergi hati kita payah nak pergi. Kita duk baca apa kita ingat ke makna so payah nak pergi. Salah satunya kita ingat duk baca tu kita ingat nak baca kena guna duk fati baca. Yalah juga tak pergi juga. Kali itu Tapi ya hak tu tak sepenuh supaya kita reti makna. Reti makna ni kita wasa supaya kita kecek dengan Tuhan. Payah saya nak pergi. Hati kita tak pergi mana. Jadi kita lupa pak, kita panggil klik mula. Lupa weh aku duk baca apa mari semula. Tapi belajar makna juga. Hak tu hak benda sunat. Hak belajar makna tu benda sunat. Tapi benda wajib 5 rukun. Sekiranya kita baca tak kena mengubahkan makna, alhamdulillah kita baca, kita pergi baca alhamdulillah. Mati itu bagi Allah. Maya kita tak bila ayat tu. Tak cukup rukun Fatihah baca tak kena. Maka rukun tu wajib. Wajib kita baca rukun sepenuh untuk nak wisah semaya kita. Bah belajar dia. Kita ngaji ni, nak ngaji duk mana? Kita belajar nak wis penuh benda wajib, nak wisah benda wajib, maka belajar kita ngaji kita ni wajib juga. Kalau kita tak ngaji baca tak kena, maka wajib supaya pengang baca kena. Baca kena wajib. Mana wagono baca kena? Tak lain tak okey, kita kena ngaji, kena belajar. Maka ngaji dan belajar jadi wajib juga. Boleh nak kata hok tak ngaji tu berdosa belaka. Tapi tak boleh kata hok tak ngaji sini berdosa. Tak ngaji langsung tu. Tak kira lah ngaji mana-mana asalkan ngaji je. Yang tak ngaji langsung. Tak saya ngaji sini tak apa, tak ku ilmu dia jauh duk hak nyai, tak usah duk mari sini ngaji kok hak nyai nu tak apa dah. Faham tak? Parok menyok. Parok menyok kita tepi mah kita di hak nyai tu ada dah orang ngajar ngaji situ lah tak ada apa. Boleh dah. Lepas dah. Bukan kata kena mari kedi duk jauh. Golok ni jauh hak nyai. Duk jauh kita ngaji tempat jauh tu. Ni mudah Tu hawi ni hawi wajib kita ni ngaji ni bukan wajib tutup tuding tu situ dok. Kalau tu kata buat haji kena buat di Mekah dah. Tapi ngaji tak kira. Tak kira mu nak ngaji mana, tah pucuk buluh pun lagilah. Cok ta pucuk nyo apa. Boleh ngaji kalau tu uru naik dia ni mu naik ngaji turun atik. Tak gapo. Turun le tanuh le laut patat laut tu uru le patat laut. Mu nak ngaji le patat laut leh. Kita kerja le laut, ngaji le laut. Tak payah kita kerja bukit, dah umur hidup duk bukit, tu dah bukit, kita ngaji bukit. Tak mesti ngaji mana-mana. Tu hawi peluang situ ikut kita. Dan bila masa apa tak apa, bukan nanti lepas ngerik, pas subuh kita ngaji tak apa. Luah, ngaji ni luah tapi kita yakin, kita tahu, kita jelas kata baca kita dan amalan kita buat tu sah dah sepenuh dah. Jangan wuti dulu agak sendiri tu ayat atau Mana tu kalau nak yakin setara tu Nabi kata suruh ngaji seumur lah. Sah, yang dua sah, yang tiga pahala. Yang satu sah, yang dua pahala. Tu pahala tu suku pula khusyuk tawaduk, khusyuk gapo khuduk. Hak tu orang panggil pahala suku pula. Orang hak lebih alim kita tengok tu yang maya dah. Yang maya molek, maya sepenuh, maya khusyuk tak ingat dah pun lain. Kita maya lepas-lepas. Sekadar kita wilpah atau fardu ain qadar maya wisah. Tapi pahala dia ada tekas jauh kita kata maya. Dia dah ingat sama reti makna tiga apa kita kurang. Tapi sah sama sah dah. Qadar kita tahu tu. Tu ngaji kelas pertama. Kelas yang dua ni boleh pahala. Kelas pertama nak wisah boleh pahala hak wajib ni. Boleh pahala hak wajib. Wajib nak ngaji qadar mana boleh pahala hak wajib. Lepas tu yang dua nak boleh pahala sunat pula. Ngaji Quran kita duduk dalam bab pekoh semaya. Kita nak ngaji 3. Wajib Wajib pada ain kita nak ngaji 3. Makna kita kena tahu 3. Satu bab akidah, bab pegangan kita. Hak tu kita amal dengan hati. Tak nak duk amal dengan mulut, tak nak duk buat dengan tangan tu. Percaya dengan hati, kita dengar riwayat Rasulullah gitu, Allah gitu, gini sifat dia. Kita dengar, kita percaya, kita reti, kita faham, kita percaya. Tahu tu ya. Itu yang panggil bab akidah. Kau dah dengar saja. Kau dah dengar saja, tak kena buat. Dengar reti, etikad. Dengar reti, etikad tu bab akidah.
Yang dua, kita dengar ngaji dengar reti buat. Kena buat dengan tangan, kena kaki, kena baca dengan mulut, kena. Hak ni dia panggil bab fiqh. Amalu bil arkan. Tasdik bil qalbi, ngaku dengan hati tu bab iman. Amalu bil arkan, mana kita buat kerja dengan tubuh badan kita ni, hak ni bab fiqh. Masuk dalam hal ngaji Quran kita duduk situ. Lepas tu yang tiga ihsan. Ihsan ni makna kan? Kita buat gapo-gapo seolahnya Tuhan nampak kita. Kita duduk dalam jaga dalam mata Tuhan semua. So kita buat amal kebajikan supaya kita nampak Tuhan duduk depan kita. Nah, kalau kita tak nampak Tuhan nampak kita. Dia pergi gitu. Maka kita ni jadi orang molek. Nak jalan, nak jakoh, nak kecek, nak fikir gapo oleh hati, nak buat gapo, nak jamuh po. Ingat kau hukum haram halal Tuhan. Itu yang panggil ihsan. 3 perkara kita mengaji. Iman, Islam, ihsan. Apa? Ilmu usuluddin, fiqh, tasawuf. Kalau kita ngaji Quran duduk mana? Duduk dalam fiqh. Yang dua. Dalam hal semaya kita. Jangan kata semaya kita, apa ngaji Quran kita tak wajib. Sunat tak? Wajib. Wajib juga. Kadang-kadang kita faham tu. Oh ngaji Quran, baca Quran. Bila nak lepas pada ni? Ngaji Quran kita kena tok dulu nak di rukun qauli kalau bab baca. Kalau dak lepas rukun qauli kita tak usah gaduh naik surat Quran. Ni kadang-kadang Quran habis berapa kali dah tahu balik. Bahkan ingat lah dah ada pula dah. Bahkan 7 qura' pula dah. Ingat hafiz dah ada 7 qura' pula dah. At-tahiyat tak biasa betul. At-tahiyatul mubarak, at-tahiyat saja. Mana kita gaduh hak sunat, hak wajib kita tak lepas. Hak sunat kita tak buat, tak dosa. Hak wajib kita tak buat ataupun buat tak sah, maka dosa lagi. Masih duk dosa lagi. Tahiyat. Nah, Fatihah, takbir, Fatihah, tahiyat, salawat, saleh. Kalau tak reti 5 perkara ni, walaupun Quran dah ada 30 juz pun, walaupun 7 qura' 14 rawi duk dah ada semua pun, Fatihah tak kena, tahiyat tak kena, saja juga. Tak lepas wajib. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Yalah kata. Walaupun Quran 30 juz dah ada, kita ngaji Quran ni dah. Walaupun reti qura' tu baca bahasa tu baca 7 bahasa, 14 bahasa, 20 bahasa pun kita reti belaka. Tapi dekat Fatihah tak kena, takbir tak kena, tahiyat tak kena. Selawat salih Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala. Maka saja kita ngaji benda-benda sunat tu rugi. Tu hak tu tak lepas pada ni. Hak tu tak lepas pada ni. Ngaji Quran tak lepas pada ni tu. Hak dia kata tu dah. Kita ingat ngaji Quran kita untuk nak betul baca rukun qauli dalam maya. Hak tu dulu nombor 1. Baru kita pergi hak sunat. Baru tiap tu baru kita tajwid, baru kita pergi baca surat Quran. Gitu. Jam sekarang pukul Isya dah. Dia nak tanya gapo ni? Tanya lima. Ya, Itu pala suku, pala mo'ah. Dak ayah tak boleh kosong, ya boleh mo'ah. Kalau sore dia tak boleh kosong, mo'ah pun tak ada orang sore tak boleh karah bu. Faham tak? Hala tu. Kalau maya mo'ah, kita tak boleh kosong tak ada. Mana kita boleh mo'ah. Boleh banyak lah. Boleh 27 kali gano ataupun boleh tupai tak kira umum fok masuk dalam mo'ah ni fok kira fok lebih lah. Nak tengok maya dia kosong tak kosong ikut dia lah. Wi dah pahala banyak lah. Tu hari dengan borang gitu salahnya gitu. Kita maya sore tengok sore. Kosong biar no. Kosong biar no. Kosong dak tu tengok itu maya. Kosong ingat ni mata balik gitu balik ni misalnya. Maka free semua. Kalau kita maya mo'ah ya boleh pahala mo'ah. Boleh banyak. Bagi. Yalah lako, mana hak fardu dia? Hak tu perbuatan syarat-syarat luar mayat tu. Luar mayat orang panggil syarat. Dalam mayat orang panggil rukun. Ya tak? Kalau duduk luar mayat, belum nak mayat, kena basuh najis, kena ambil air semayat, kena ngadak kiblat, kena masuk waktu. Duduk luar mayat tu. Tu orang panggil syarat.
Dalam mayat kita takbir maksud dah niat kali dengan takbir Allahu akbar. Dalam mayat kena buat gapo, kena rokok, kena sujud, kena iktidal, kena baca tu, kena baca ni. Duduk dalam mayat. Orang panggil rukun. Kerosan hak mayat. Ha, kalau syarat ni ngan kai kita nak mayat, belum kita nak mayat kita nak buat gini. Buat dulu. Itu dia panggil syarat. Kalau masuk dalam mayat dah nak jadi mayat stoko lagu ni kena ada gapo dalam yo tu. Itu dia panggil rukun. Syarat pun seperti juga lah. Bak wuduk kena belajar, kena ngaji. Tu kita ngaji tasjid. Bodoh ya. Wuduk tak sah mayat. Tak ada mayat kita walaupun rukun molek pun dia cukup. Dia kena ada dua rukun dan syarat. Biar tanya kau lagi. Malam ni ceramah. Ceramah lah ni aku lu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak atuk gini. Atuk gini. Baru nak sipir. Beli lembu tipu. Beli lembu tak sungguh. Lembu pelang, lembu plastik. Wassalam.